Okey. Assalamualaikum. Hari ni hasil kita Kobis Pejabat Pertanian Cameron Highlands. Kita tengok apa hasil kita hari ni adalah Kobis organik. Memang ini memang Kobis, sebab apa kita cakap Kobis organik, sebab memang kita mengamalkan konsep tanam tinggal lah. Tanam tinggal, tak sempat nak jaga tapi walaupun tanam tinggal, dia masih lagi hasil dia. Tengok, lubang-lubang ni standard. Cumanya kita yakin lah kan nak makan. Tanpa racun. Tanpa racun. Ni kita buka sikit, kopek sikit. Kan. Lepas tu boleh pakai. Ini berapa kilo ni? 1 kilo lebih ni. Kalau jual ni mungkin dalam RM5, RM6 satu ni. Satu biji ni. Macam tu. Okey. Mungkin lebih lah, mungkin kurang. Tapi sebab harga dia tu naik. Dan kita punya in charge man kita. Organik tanam tinggal. Jadi terbaik semua. Tahniah lah untuk tim Pejabat Cameron Highlands. Tengok hasil kita besar ke Haji? Cuba Haji angkat yang saya dah potong ni. Ui, besar kan. Besar muka kita. Besar Haji, memang besar. Harvest Kobis organik. Okey. Jadi kalau siapa yang nak cuba tengok kita punya tapak demo untuk tanaman tinggi, boleh datang ke Pejabat Pertanian, pergi ke ruang belakang. Tengok daripada jauh je lah yang boleh. Sebab nak masuk kita tak bagi, sebab kawasan ni kawasan yang perlu dijaga, perlu dipantau. Jadi orang seberangan tak boleh masuk. Tengok dari jauh je. Kalau korang daripada atas tu, usahlah sikit kebun kita kat bawah ni. Macam tu.